Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So lupa semalam satu hiburan dah masuk bulan baru iaitu Februari bulan 2 untuk tahun ini. So apapun untuk hari ni kita akan tengokkan ini hari yang pertama untuk market open iaitu untuk Asia market lagi insyaAllah dalam pukul 8.9 nanti macam tu. Dan malam nanti US market buka pukul 9.30 ke atas something macam tu. So kita akan tengokkan nanti sebab ini ada menarik sebab apa kita nak tengok apa kata efek pergerakan di gold. Selalunya bila Asia buka gold bergerak dengan bergerak akan bergerak. So kita tengok sama ada gerak itu akan ada big sell off lagi untuk di gold. Kita akan tengok nanti di chart. So pertama masa dan akan tengok di coin market cap dulu. So coin market cap kalau ikutkan total market cap pagi ni berada di 2.6 trilion, kita drop 1.25 trilion. So Bitcoin kalau ikutkan sikit recovery, kita drop paling low adalah 75 ataupun 74 tak salah, kita akan tengokkan kat chart. So pagi ni Bitcoin berada di 76,957 plus mana kita boleh katakan dalam 77,000, drop sebanyak 1.44%. So line altcoin turut drop dan dalam tempoh 24 hours untuk semalam ada tak yang regain stable 11% regain MYX 9%, Memco 4%, yang lain below 2%. Hanya top 3 saja yang berlaku. Sikit ada top 3 ni lah yang berlaku kenaikan. Yang drop juga ada juga 9% untuk SMR, Ethereum drop 4%. Ni tak ada kalau ikutkan 8%, Kaspa 6%. So tahu masa let's go kita pergi ke chart dulu. So first kali kita akan tengok dulu di Bitcoin. So Bitcoin bergerak seperti mana yang dijangkakan, seperti mana yang expectation tu, iaitu kita ada bearish gap ini. Bearish gap lah. Kita ada bear flag ini yang mana first minor price targetnya dah pun sampai. Iaitu kalau ikutkan sampai ni kita tengokkan last high ini last high dia, ni last low, ini minimum kita akan dapat yang ni. So price dah almost hit, tak hit lagi tapi almost hit ke dalam 72 dan ikutkan untuk di Bitcoin paling low kita berada 75,600. So itu adalah untuk harga di Bitcoin dan kalau ikutkan berdasarkan RSI di daily, RSI kita berada oversold, betul-betul touch below 30 dan keluar pun color sikit red candle, color highlight red tu. So last kita berada di ni, kita ada bottom ni semasa RSI berada di oversold. Kita tengok price ada berlaku sedikit rebound. Earlier berapa persen kat sini kita dapat bear flag lah. Dekat sini. So ni paling top tinggi naik sebanyak hampir 20%. Sekira anda untuk short term trade, ini ada peluang untuk anda kata tambah. Cumanya kita tak tahu lagi berapa banyak dia akan drop. Adakah dia akan drop lagi sikit sebelum betul-betul dia ada rebound balik. So kalau nak selamat, boleh Zul katakan adalah tengok RSI ni. Sebab RSI ni buat saja nak golden cross, stop RSI menaik, masa tu consider baru lebih selamat lah untuk anda masuk short position. So pagi ni kita akan tengok dulu. Kalau Zul akan monitor dulu insyaAllah. Zul sendiri pun akan cuba entry sedikit small position saja untuk di Bitcoin. Kalau Zul nampak RSI ni buat golden cross di daily. Saya akan tengok dalam 4 hours untuk at least untuk pagi ni macam mana pergerakan di Bitcoin. So kenapa RSI oversold, untuk RSI pun oversold. So tiada sebarang pergerakan yang drastik lah kalau ikutkan sini. Untuk di Bitcoin ni apa yang dijangkakan akan ada another small bear flag lah. Something tengok macam tu. Kalau dia mungkin regain atas sikit pun tak masalah. Tapi dia akan buat something macam ni lah. Dan dia akan push price ke bawah. Last high ni to last low. Pergi ke kita punya more massive target ataupun real target kita daripada bear flag ni. Daripada all time high kita 126 ke target kita almost dalam 52,000. So itu adalah dia punya target untuk Bitcoin dan itulah dia punya expectation untuk Bitcoin at least drop menghampiri ke kawasan 56,000 untuk first kita punya consideration sebagai bottom, first bottom untuk di Bitcoin. Sama ada dia akan drop lagi below, tengok macam mana, tapi Zul ada kata
level-level tu. Antara first adalah 73 support, 50 ni consider kita boleh dah start di sale. Bagi Zul kat 50,000 ni dah boleh start di sale lah. Zul pun akan insyaAllah Zul akan start invest banyak 10% dia punya total, dia punya current target tu. Kemudian nanti kita tengokkan kalau drop lagi Zul akan start quarter masuk lagi position. So 50 di area dalam kawasan 50 adalah Zul punya target untuk first quarter position untuk Bitcoin untuk 4 year circle lagi. So itu adalah untuk analisis Bitcoin. Tadi tuan tak nampak sikit ruangan komen, nanti tuan akan jawab terus. Mana tadi? Review nanti tuan akan tengok JRT. Tak dapat bullish divergence kan macam 14. Okey. Rasa anda mungkin masukkan ini bullish divergence ni. So tak dapat Jelas kita dapat ni hidden. Sebab tu dua rimak warna merah ni sebab apa Zul nak buat kajian untuk net circle lah. So kalau mungkin kita dapat ni adalah higher high di price, high low di RSI tak tu. Equal low. Ini adalah high bullish hidden divergence tapi naik sikit kemudian drop. So nak saja Zul rimak sebagai mana tahu nanti ke depan berlaku lagi Zul boleh ingatkan tu untuk bagi itu adalah sebagai mungkin failing, tanda-tanda failing untuk pergerakan top. So tak dapat lah kalau ikutkan ni, kalau nak tanyakan kita dapat tak ni low, yes price dah buat lower low, price buat apa equal low. So yang selalu kita dapat adalah lower low, tapi kalau ikutkan ini adalah dalam downtrend. So dalam downtrend pun kadang-kadang kita dapat juga. So kita akan tengok yang lepas, contoh okey, kalau kata anda ni adalah drop, tengok ni lower low tak dapat. So kalau mungkin anda nak yang ini lower low, RSI buat equal low something, ataupun ini pun RSI buat, kalau ikutkan RSI ni, RSI buat bullish lah yang ni, RSI buat yang ini sekejap ke yang ini betul, RSI buat high low, lower low, RSI buat lower high low, RSI buat lower low, stop RSI buat high low. So kita akan nampak bullish kat situ kan, tapi apa berlaku, dia tak naik pun, dia drop. Sebab apa, kita dalam downtrend. So kalau dapat ni dalam uptrend, itu bullish lah. Tapi kalau ikutkan ni tak dapat, kalau ikutkan failing tu lebih. So maksudnya kan tak perlu kejar kuarter dapat exactly kat mana bottom. Yang boleh katakan adalah kalau ikutkan sini untuk di masa tahun 2022 ni, ini adalah consider first position lah, macam mana 230 dan drop lagi 60, tak lama lepas tu dia naik balik. So sama juga macam ni, ini adalah consider first target kalau beli masa downtrend tu, ini first target. So sama juga kawasan ni, so first target kita kat mana, menunjukkan area dalam 50. So 50 adalah at least minimum dia punya first target untuk start beli. Tapi saya tak katakan dia consider ni 50 bottom, kemungkinan ada lagi low. Kalau ada low mungkin kita akan tengok dalam 31 ke 20, antara 20 ke 31. Kalau price boleh drop lagi below something kawasan ni, dia main contoh dia slowly kalau 30 something macam tu, ini kawasan all in bagi tu adalah kawasan all in untuk buy sebanyak boleh untuk di Bitcoin sebelum start berlaku kenaikan. So ini adalah dia punya expectation macam mana pergerakan berdasarkan 4 year circle, seperti mana circle sebenarnya taklah berlaku exactly sama, tapi dia akan coraknya lebih sama, cuma pergerakan candle tu mungkin akan ada lain sikit perubahan. So itu adalah sikit untuk menjawabkan persoalan untuk di Bitcoin. Untuk short term 4 hours and daily berada di oversold. So kemungkinan untuk minggu ni mungkin sama juga lah, kemungkinan kita akan ada sama ada sikit minor drop, kemudian kita akan ada something sideways. Berapa lama? Ini pun kalau ikutkan November sampai Januari, berapa bulan? 3 bulan. So adakah kita akan ada another lagi 3 bulan something macam ni, kita akan tengokkan. So itu adalah untuk di Bitcoin. So jom pergi sikit menjawab tadi soalan, tu nampak membership request untuk JRT, tu punya one of tu punya favorite coin, JRT. Okay. JRT ni insyaAllah tu akan buy balik nanti. Tengok JRT dah hashbar, tu akan at least dapat balik 10,000 coin. Untuk at least ni adalah all coin yang tu akan nak holding.
So untuk kalau JRT kita tengok harga dia berada di harga opening dan RSI dia kembali oversold. Kalau yang ni confirm dah tak dapat. Sebab apa? Ini adalah kita panggil masa sharp jatuh itu kan, liquidation dalam Bitcoin berapa? 2.5 bilion kan? 2.5 bilion dalam Bitcoin, dalam kripto. Yang ni semua altcoin jatuh dan currently price return balik kawasan ni. So kalau tak dapat, memang tak ada orang dapat lah grab buy ni. Yang ini anda boleh. So RSI kembali oversold daily. So kalau JRT ni nak kata DCA dah boleh pun. Untuk altcoin kebanyakannya dah boleh DCA. Sebab apa? Banyak RSI-nya daily-nya berada oversold dan price-nya berada near harga opening. So boleh beli. Cuma bagi tu boleh je kata collect dulu aset, dah boleh start kumpul untuk altcoin. Cumanya make sure anda invest duit expectedly low dan kata jangan terlalu banyak lah. Mungkin paling banyak pun dalam anda punya mewakili portfolio, at least mungkin below 5% lah daripada total anda punya investment. Yang lain tu lebih banyak kepada Bitcoin. So itu contoh kalau anda invest 2 coin saja, 95% adalah Bitcoin, 5% saja dalam JRT. Something macam itulah. Anda boleh bagi-bagi kepada coin-coin yang lain juga. So itu adalah JRT. Okay, jom kita pergi gold. Ke gold, kita nak tengok kat gold. Apa yang berlaku dekat gold. Sebelum pergi ke gold, kita tengok DXY dulu. Dolar, expect dolar sedang berlaku sikit peningkatan tu ni. Terus berlaku peningkatan. Kenapa dolar berlaku? Kita nampak kalau secara teknikal RSI berada oversold dan berlaku saja golden cross. Stock RSI masih lagi oversold. So momentum untuk dolar naik masih ada. So kita nampak ada berlaku nekan. Kita ada kalau ikutkan candle ni, dia dah first hit kawasan demand dia yang ni, candle ni. So net kawasan lah ni. So dolar boleh naik lagi daripada 97 naik almost ke 99, menghampiri 100 dolar. 99 lah. 99. So kalau ada berlaku lagi kenaikan dolar, kemungkinan kita akan tengok aset-aset ni akan ada sedikit lagi drop. So kenapa ini berlaku? So ada tengah review kenapa ini berlaku adalah disebabkan Fed meeting itu telah Fed meeting punya kata speech itu dah ada dalam ini kan apa, dalam dia punya percakapan tu dah beri info bahawa untuk Januari tiada interest rate cut. Kemudian dalam dalam tahun 2026 ni akan kuartal less interest cut. Tu meaning bila kurang interest rate cut tu meaning kita tengok sebab tu dolar mengukuh. Sebab apa macam lah. Kalau dolar sekarang berapa? 4% kan dia interest. Kalau 4% maknanya kalau letak dalam simpan dolar, pegang dolar, mungkin expectation kita boleh dapat 4%. So kalau tahun ni drop maknanya siapa nak simpan? Simpan awal lepas tu drop kuartal 4%, 3.25, 3.75, 3.50, 3.5, 3.25, 3. So makin drop. So kata profit tu kurang-kurang. So siapa nak parking dalam dolar? So bila dengan dapat news ni, sebab itulah aku kata dolar sikit berlaku dengan. Dan lain tak bukan antara adalah liquidation lah. Apa yang berlaku dekat kuartal gold macam didekatkan. Sebelum ni Bitcoin berlaku pada 2.5 bilion. Untuk gold saja 4 trilion. So 4 trilion gold saja. Dan kuartal silver berapa je tu tak ingat. Tu ada share dekat dalam tu punya Discord. Nanti tu check balik. Itu pun tu screenshot je. Screenshot daripada tengok ada YouTube channel ada share tu. So ada screenshot dan share kat sini. Sekejap nanti tu akan cari balik. Okay yang ni. 4.1 trilion kat gold saja. Silver 1.4 trilion. So campur gold dan silver ni ataupun ni saja. Kalau Bitcoin sikit je. Bitcoin 1 bilion. Tapi yang paling banyak tu Bitcoin masa drop itu 2.5 bilion. 2.5 bilion. Yang ini adalah trilion. 4.1 trilion. So mana yang banyak kalau ikutkan 2.5 bilion 2.5 bilion betul. Bitcoin tinggi juga 100.5 bilion. 108 bilion tinggi daripada 2.5 bilion. Tapi kalau ikutkan ni gold 4.1 trilion. Liquidation yang berlaku dalam gold. So consider kalau kita tengokkan gold ni sama juga kita ada bearish cap kat kawasan ni dan RSI dia. So kalau ikutkan
dalam uptrend ni, setiap kali RSI masih lagi berada above 50, stock RSI berada oversold. So kita berlaku pump. So ini adalah huge drop ni. So huge drop ni selalunya dia tak akan naik balik sharp lah. So kita akan tengok, kita akan tunggu. So akan tunggu untuk gold pun dalam AHM tu, unit trust pun dia dah jual dah, hanya cuma sikit aja, so dah jual hampir 90% dah. So expected untuk profit Jumaat itu akan negatif. Tak apa, tapi itu adalah asset, so diorang jual dulu. So nanti price akan drop slow dan diorang nampak stabil macam itu, akan rebuy balik untuk HM dan diorang akan tambah lagi dana lagi lah. So expected untuk gold, takut dia akan ada drop lagi huge bawah ni. So nanti diorang akan rugi, sebab tu diorang exit sikit masih untuk HM. Dan exit tu masih harga tinggi, harga unit dia tinggi lagi. So itu adalah untuk gold. So gold ni kita akan tengokkan sama ada dia akan buat stabil kawasan ni. Kalau stabil, insyaAllah mungkin kita akan tengok rebound. Tapi kalau dia buat macam ni, takut dia akan drop bawah lagi. So ada ketakutan lah dalam kuartal silver, gold dan silver ni. Tapi lebih pada long term adalah gold. Untuk AM tu dia akan collect unit lah banyak, sebab dia jual dalam bentuk unit. Kita tak beli gold, kita beli unit dia. So itu adalah gold. Kemudian lain DSY, SSP 500. So next drop adalah kemungkinan kita akan tengok Messi dalam SSP 500. Dan dalam juga Fed quarter speech malam, first kali ada now pasal interest rate cut tu, iaitu Januari tiada. Sepanjang tahun 2026 kurang, kata tak banyak akan berlaku quarter interest cut, sebab tu dolar mengukuh. Kemudian ada satu lagi announcement yang akan mengganti Jerome Powell, Fed Fed CEO Fed Jerome Powell tu, iaitu Kevin Walsh kot, tak tahu. So siapa Kevin Walsh? Kevin Walsh ni apa? Nama saya tak tahu nama dia, Kevin Walsh. So siapa Kevin Walsh ni? Kevin Walsh ni adalah ex Fed dulu. Dia letak jawatan sebab dia tak setuju sebab ada quantitative tightening apa semua tu, something macam tu. So itu menyebabkan kita tengok dia kata lebih kepada non-print money lah. Dia turun trade, tapi dia lebih kepada tak something yang orang yang tak setuju pasal print money itu. So ni bila dia tak print money itu, apa yang akan berlaku dalam market? Mostly market akan drop lagi lah. Something. So itu adalah jangkaan kalau ada berlaku. Kita tengok macam mana permainan dia. Tapi apa berdasarkan chart ni dah hyper. Di mana anda di gold itu, kalau nak beli sekarang untuk S&P 500 atau nak tambah macam tu, invest dekat SPUS, SP 500 syariah tu. So sebab tu tak tambah dan tu tak buy heavily lagi. Sebab apa? Harganya adalah harga top. So tak nak jadi macam gold tu. Sama juga macam gold. Dua ikat tu tak nak beli, walaupun daripada 4,800 naik sampai 5,100, tu tak beli pun. Sebab apa? Tu tahu soon or later ataupun nampak chart itu tanda-tanda dia nak drop. Dan apa yang kita berlaku Jumaat lepas, itu adalah dia punya, itu adalah efek dia daripada apa yang daripada chart bagi tahu. So sama juga SP 500 ni, sama juga. Dia sedang bagi tahu sama signal. So expectation kita akan ada drop. So for your circle mungkin kita akan drop, US market drop semua, dan apa yang berlaku adalah dolar akan mengukuh lah. So the expectation dolar akan mengukuh dengan RSI. Dah kuartal ramai yang invest lebih kepada cash, tak masuk ke dalam stok ke apa semua. So kalau ada money printing tu lain cerita lah. Mungkin lain printing tu kan akan ada pump. Tapi mostly macam yang kan yang Kevin Walsh tadi, dia lebih kepada tidak kepada money printing. Kita akan tengok kalau money printing kuartal interest rate lagi tinggi. Bila interest lagi tinggi, dolar akan lebih kuartal lebih mengukuh. Tapi walaupun dolar kuartal jatuh nilai dia. So kita akan tengok macam mana permainan dia. So berdasarkan chart ni, S&P 500 kita tunggu peluang. Gold dah drop, Bitcoin dah drop, itu adalah opportunity untuk kita grab buy lah nanti. So gold nanti tengok macam mana nanti stock RSI. At least gold ni bila tu nak start balik, untuk kalau nak masuk balik H&M ataupun masuk beli lagi unit di H&M tu, adalah bila stock RSI ni at least berada oversold, nanti tu akan kemungkinan tu akan pump sedikit, beli sedikit unit dia. Dan kalau ada berlaku good signal bullish kat ni, mungkin tu akan pump lebih heavy untuk di H&M. So itu adalah analisis untuk pagi ni. Tak banyak lagi nak sharekan. Bitcoin, gold, silver, tak katalah silver pun drop banyak ni. Super gap sama juga ni. Expectation silver ni mungkin akan drop lagi below ataupun
bawah ni. Kalau nampak kan menceritakanlah gold dan silver ni kita akan tengokkan lagi macam mana bila US market. Kita ada isu yang berlaku adalah di China. Zul ada sharekan dalam Discord channel juga apa yang berlaku adalah disebabkan YouTube. Zul akan tengok kat YouTube dan mana yang Zul rasa menarik atau ni Zul akan share. Zul share berlaku kat China satu company yang Zul boleh cakapkan sebagai contoh public gold lah. Ini contoh bukan betul. Contoh public gold ke selalu yang kita kat Malaysia yang paling famous public gold lah. So public gold ni dia macam almost macam siapa yang simpan dalam public gold tu duit dia dah burn. Tak boleh nak keluar apa semua. Dah macam consider macam nak bankrupt pun ada something macam tu lah. So apa yang berlaku, siapa-siapa yang invest dalam quarter fund tu tak dapat. Ini bukan contoh, bukan je nak kata kat public gold, bukan itu contoh. Itu kat China tu nak sebut nama dia pun tak ada. Tapi itulah syarikat gold yang agak top 3 kat China. So semua yang dah invest beratus-ratus ribu dalam tu, duit dia tak dapat. Kira consider macam burn lah. Consider burn. So itu boleh berlaku kat mana-mana organisasi, tak kisahlah sekuat mana pun organisasi tu, boleh berlaku kalau orang kata bank run ke gold run ke something macam tu. So itu yang berlaku huge antara reason juga. So kita ada mostly, tapi antara reason yang pertama kita dapat yang paling besar adalah liquidation leverage. So bukan kat Bitcoin saja, Bitcoin pun yang drop besar-besar tu sebab leverage, itu 2.5 bilion ke 2.5 trilion atau tak ingat. Gold silver pun sama juga. Yang jatuh banyak ni bukan di spot okey, tak ada masalah. Yang jatuh ni adalah semuanya future ataupun leverage. So macam juga kan future dan leverage ni memang merosak market lah. Untuk secara dia akan ada huge pump dan huge drop. So kita yang beli yang melayan spot ni relax saja. So kita spot ni kita akan beli betul-betul harga bottom baru kita beli. Yang ni memang mainan leverage lah ni, yang naik-naik ni. So kita akan enjoy harga mahal dia saja. Kita akan jual, bila mahal kita jual. Dan ada berlaku juga dekat US, yang nak jual gold, yang nak silver pun kedai tak nak ambil. Sebab apa? Harga terlalu tinggi. Takut contoh, kalau tu ada kedai beli silver harga tinggi, besok-besok drop. Tu perlu simpan silver tu untuk berapa tahun. So untuk tu tanya dia, kalau dia beli jual beli, tu consider rugi lah tu, rugi cash flow tu. So, sebab tu ada dekat US certain merchant dah tak ambil silver. Itu adalah antara trigger lah, sebab apa drop. Okay, saya rasa itu sahaja untuk pagi ni. So sekiranya ada barang menarik nanti saya akan sharekan dalam Discord channel. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.